Lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Anak rambut dia tubik pergi jalan. Tak lah, tubik daripada kepala je. Kata ulama, semayang ini mesti ikut syarat daripada hamzah sampai mim. Apa syarat sah semayang? Tutup aurat, ngadap kiblat, suci dari hadas, suci dari najis. Faham lagi? Nah, wajib daripada hamzah sampai huruf mim. Apa hamzah? Allahu Akbar, ada hamzah depan. Daripada hamzah tu wajib tutup aurat. Kalau rambut keluar sebelum sebelum Allah, tak apa. Masa dia kata rambut dia masuk. Tak apa. Okey. Jadi nak kata Allah, wajib dah tutup aurat masa tu. Daripada Allah tu, hamzah dipanggil. Siapa mana wajib tutup aurat? Siapa kum? Kum mana? Kum salam. Assalamualaikum. Lepas kum keluar rambut, tak batal. Sebelum kum keluar rambut, batal. Jelas lagi. Macam ketuk lah kita kata. Kalau ketuk lepas kum, tak batal. Ketuk belum kum, batal. Mana ketuk tak batal? Assalamualaikum pun. Mana batal? Assalamualaikum kum. Nampak lagi? Kerana semayang itu daripada takbir hamzah sampai kepada salam wa tahlil wa taslim, dan yang jadi halal balik taslim, sekurang-kurang taslim alaikum. Jelas lagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berbau jatuh rambut atas muka. Lepas salam dak atas mayang. Kalau ragu, maka mana mu ambil? Mu berat sebelah keluar sebelum salam, kena mayang mula. Kalau mu berat lepas pada salam, hukumnya dak ajib mayang mula dah. Nampak? Kerana fiqh dibenarkan dalam perkara itu bila syak ambil asal pun boleh juga kaedah baqaul asli, asalnya kekal, iaitu belum keluar. Sebab tu orang yang semayang dah, bila kita semayang Allahu Akbar, masuk rakaat ketiga, kita rokok, pecah kain, tubik punggung puing, faham? Batal semayang. Batal semayang. Faham lagi? Tapi kalau kain tu pecah awak, tak batal. Kain dia koyak dah. Kain dari rumah tu koyak dah. Dia pun Allahu Akbar, punggung puing dah belakang. Tapi tak saja. Masa takbir tu punggung puing dah. Anak dia buat koyak mana? Anak dia buat main Superman kain. Bila cari, anak dia pun lipat-lipat susu ayah dia tak nampak. Bila mayang subuh, ayah dia ambil berapa punggung puing belakang. Nampak betul tattoo di punggung. Faham lagi? Jadi bila ayah dia semayang dah kadang punggung puing itu, bila ayah dia sedar, masa sujud rakaat ketiga, rakaat kedua mayang subuh, berasa sejuk punggung. Bunyi belakang, kik amak dah kik bunyi. Rupa punggung puing. Dia raba-raba tak ada kain, punggung saja. Faham lagi? Tidak batal. Tak batal mayang ni. Sebab apa? Tidak sah. Batal dari awal sah tak? Tak sah dah batal ke mana? Faham lagi?